Pernah tak rasa macam nak lari sekejap, jauh dari semua kesibukan kota? Kali ni kita nak bawa anda kenal dengan 5 permata tersembunyi dekat Kiulu, Sabah. Tempat-tempat ni memang menjanjikan ketenangan yang kita cari. Jom kita mulakan pengembaraan kita dan rancang percutian yang paling best. Kadang-kadang kita penat kan? Dengan semua bunyi bising, kerja yang tak habis-habis, rasa macam nak tekan butang pause kejap dan cari satu tempat yang betul-betul tenang. Tempat untuk kita tarik nafas dalam-dalam. Dan jawapannya ada di Kiulu. Ya, Kiulu. Sebuah lembah yang subur dan cantik yang menawarkan ketenangan yang anda impikan tu. Jom kita tengok 5 pilihan hebat yang ada yang sesuai untuk semua jenis orang. Okey, kategori pertama ni khas untuk anda yang betul-betul cintakan alam. Jiwa-jiwa pengembara sejati. Kalau anda nak lupakan sekejap dunia luar dan betul-betul connect dengan alam, ini dia. Kita ada 2 pilihan yang sangat menarik tapi dengan suasana yang berbeza. Satu, dikelilingi pemandangan bukit dan lembah yang menyegarkan. Manakala satu lagi, bawa kita ke suasana kampung yang damai dekat dengan sawah padi. Mana satu pilihan hati? Jom kita tengok satu-satu. Okey, kita mulakan dengan Tongkolusen Campsite. Cuba anda bayangkan buka je kemah, terus nampak hamparan bukit dan lembah yang hijau. Bunyi yang ada cuma bunyi alam semula jadi, tiada langsung bunyi bising bandar. Bestnya. Jadi, apa yang best sangat pasal Tongkolusen ni? Okey, pertama sekali, pemandangan dia memang luar biasa. Anda boleh jumpa air terjun kecil yang tersembunyi tahu. Lepas tu, ada laluan trekking untuk anda terokai dan bayangkan malam-malam duduk keliling api unggun, tengok bintang. Bukan tu je, anda juga boleh kenal dengan lebih dekat budaya orang tempatan, masyarakat Kadaz dan dusun. Best kan? Okey, dari pengembaraan di atas bukit, sekarang kita beralih ke ketenangan di desa. Memperkenalkan Ponom Puyuyan Sinom Purwan. Tempat ni memang menjanjikan kedamaian yang sebenar, jauh dari segalanya. Kelebihan utama kat sini, lokasinya yang agak terpencil. Jadi anda akan dapat privasi sepenuhnya. Bayangkan, bangun pagi disambut dengan pemandangan sawah padi dan kebun buah yang luas. Udaranya segar, suasana pun sangat tenang. Dan yang paling menarik, anda boleh cuba sendiri aktiviti pertanian tradisional. Memang sesuai sangat kalau anda datang dalam kumpulan kecil. Okey, kita beralih ke kategori seterusnya. Yang ini untuk anda yang merancang percutian bersama keluarga. Mesti tengah cari tempat yang mak ayah boleh relax, anak-anak pun boleh seronok kan? Jom kita tengok apa yang ada. Ini dia, Gamut Mini Campsite. Boleh dikatakan ini adalah syurga untuk keluarga, terutamanya kalau anda ada anak-anak yang masih kecil. Apa yang ada kat Gamut Mini ni? Macam-macam ada. Ada kolam renang baru untuk si kecil, ada taman permainan yang lengkap, dan yang paling penting untuk mak ayah, Wi-Fi percuma pun ada. Dengan kemudahan lain macam kereta mainan, pondok untuk berehat, dan akses yang senang betul di tepi jalan, percutian keluarga anda pasti jadi mudah dan menyeronokkan. Jadi memang jelaslah, Gamut ni menawarkan pakej lengkap. Anak-anak boleh main sampai puas, mak ayah pun dapat masa untuk berehat. Ini barulah namanya percutian keluarga yang akan jadi kenangan manis. Dan akhir sekali, untuk anda yang mencari sesuatu yang lebih istimewa, sesuatu yang ada sentuhan kemewahan, kategori ini adalah gabungan sempurna antara keselesaan dan keindahan alam. Inilah pengalaman glamping yang terbaik. Kita perkenalkan Howin Valley. Ini bukan perkemahan biasa tau. Ini adalah pengalaman glamping ataupun perkemahan glamour. Satu pengalaman premium yang anda takkan lupakan. Apa yang istimewa sangat? Bayangkan anda dapat kolam renang peribadi. Bangun pagi je, terus nampak pemandangan Gunung Kinabalu yang tersegam indah. Malam pula, boleh tengok bintang dari platform khas. Inilah definisi sebenar percutian eksklusif, sesuai sangat untuk pasangan, keluarga atau kawan-kawan yang nak raikan sesuatu yang istimewa. Kalau Howin Valley tu menawarkan kemewahan, Didiama Campsite pula lebih kepada keselesaan dalam suasana yang tenang dan sangat dekat dengan alam. Didiama ni macam sebuah oasis yang subur dan damai. Kemudahannya selesa, ada tandas yang bersih, tempat barbecue pun ada. Jadi anda boleh nikmati alam tanpa perlu risau apa-apa. Ini pilihan terbaik untuk anda yang inginkan ketenangan dan pada masa yang sama mahukan keselesaan.
Okey, kita dah tengok kelima-lima tempat yang menakjubkan ni. Sekarang, macam mana nak pilih yang paling sesuai untuk anda? Jangan risau, jom kita tengok rumusan ringkas ni. Baiklah, jom kita imbas balik cepat-cepat. Kalau anda ni jenis lasak dan sukakan pengembaraan, Tongkol Losson tu untuk anda. Kalau nak cari ketenangan yang betul-betul privacy, Phnom Puhan. Bawa keluarga dengan anak-anak kecil, confirm, Gamut Mini. Nak rasa mewah sikit, nak manjakan diri, Hawen Valley lah jawapannya. Dan kalau nak yang selesa tapi tetap tenang dan damai, Didiama adalah pilihan terbaik. Senang kan? Jadi, antara 5 ni, pengembaraan Kulu yang mana satu paling kena dengan jiwa anda? Cuba kongsikan pilihan anda. Apa-apa pun, terima kasih kerana luangkan masa bersama kami. Selamat merancang percutian anda yang seterusnya ke Kulu.